carrot cake satu tak? Ya, prawn carrot cake kan. Dia apa sebenarnya ni kak? Okay, ini actually lobak putih, lobak merah dengan lobak masin je. Oh, lobak putih, lobak merah dengan lobak masin. Ya, saya. Lepas tu goreng telur? Ya. Oh. Dia punya best friend telur dengan daun bawang. Akak ada berapa jenis kat sini kak? Okay, kita ada 4 jenis. Kita ada original, spicy, sweet cheese, spicy cheese. Bagi saya spicy cheese. Okay, baik. Boleh. Berapa tahun dah kak buat benda ni kak? Okay, mostly kita dekat Angsana ni on the first year. Tapi kita selalu bazar di Peling Mall. Oh, Peling Mall. Peling Mall dah almost 10 tahun. 2 tahun eh? Baik. Oh, alamak air chili flake. Cheese. Macam ni kiri kak? Ini 13. 13. Cheese saja ke? Bukan, ni cheese kita buat sendiri. Ni homemade. Oh, homemade cheese eh? Baik. Tu lah, kalau dia macam pekat sikit lah. Ya, betul. Baik, sudah siap kita teruskan proses bersama dengan rakan-rakan perakit juga dibawakan dari sana. Habis dekat sini bukan apa? Ini saya selalu pun 3. Dia macam inilah. Okay, nice. Terima kasih.